So hari ni kita buat servis kapasitor bank. So kapasitor bank ni ada yang dah terbakar, ada yang dah meletup. So yang ni kontaktor pun nanti, kontaktor mana yang okey kita akan pakai balik sebab dia orang nak jimat kos. So kita kena buat kontak kan ni, kontak resistance test ni kat PCB ni. Tapi part yang atas terbakar tu kita tukar lah. So yang ni kita tengah buka 100 kVAR punya kapasitor.